Megapiksel tinggi tak buat vlog anda nampak cantik. Kamera 10,000 pun belum tentu sesuai untuk anda. Saya tak nak bagi satu senada panjang yang buat anda makin pening. Sebaliknya, saya nak tunjuk 5 benda yang betul-betul penting untuk vlog dan setiap kamera yang mana paling power. Lepas video ni, anda boleh pilih sendiri dengan yakin. Jom! Hey, selamat datang ke MomoTube, teknologi inspirasi kehidupan. Saya Mike daripada Fantografi. Sebelum tengok spek, tanya diri satu soalan. Anda vlog jenis apa? Duduk depan kamera bercakap, jalan-jalan rakam diri ataupun aksi yang di luar, berbasikal ataupun di air ataupun hiking. Kamera terbaik untuk anda bergantung kepada faktor-faktor ini. Bukan pada kamera paling mahal. Ingat tu, jom pecahkan pada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah skrin yang anda boleh nampak masa merakam diri sendiri. Bunyinya macam remeh tapi banyak je kamera lama yang flip dia ke atas. Jadi terus terhalang bila kita pasang mic. Yang betul-betul untuk vlog, skrin dia flip ke tepi. Orang panggil vari angle. Juara di sini adalah Nikon Z30 dan juga series Sony ZV. Flip penuh ke depan dan ada tele lampu merah. Berdasarkan kajian saya, ini asas yang paling ramai terlepas pandang. Faktor yang kedua adalah autofocus. Lebih penting daripada megapiksel. Kalau muka anda blur masa bergerak, video nampak macam amatur. Okey, yang anda nak face dan eye tracking yang melekat walaupun anda bergerak aktif. Juara untuk autofocus adalah Sony ZV-1F, ZV-E10-2 dan juga dual pixel Canon EOS R50V. Okey, mitos terbesar adalah lebih megapiksel iaitu lebih tajam. Okey, tak guna kalau AF anda tak lock pada muka anda. Okey, sekejap saya ada checklist percuma starter pack tag bajet 2026. Yang mana anda nak senarai, apa nak semak sebelum beli kamera vlog, link di description percuma. Faktor yang ketiga adalah stabilization. Okey, paling kritikal kalau vlog sambil berjalan. Okey, footage goyang buat orang pening dan juga skip video anda. Okey, sedih kan? Untuk walking vlog paling steady, juara yang paling jelas kat sini adalah DJI Osmo Pocket 4. Gimbal mechanical 3 pasi. Dan kini ada kamera baru iaitu Insta360 Luna. Untuk vlog yang action atau beraksi di atas basikal, berada di air ataupun di bawah hujan, DJI Osmo Action 6 ataupun GoPro Hero 13 Black. Mitos untuk ini adalah stabilization digital pun dah cukup ataupun editing. Waktu nanti editing nanti kita boleh buatlah stabilization. Okey, selalunya kalau kita buat benda macam ni adalah selalu akan ada crop dan juga kesan jelly ataupun mellow. Faktor keempat adalah audio. Penonton boleh maafkan kita kalau video kita ni so-so biasa-biasa je tapi bukan suara ataupun audio yang teruk. Pening kepala kalau layan video audio ni kan. Dia teruk dia ataupun bunyi buzzing dan sebagainya. Okey, berita baiknya adalah series Sony ZV ada mic 3 kapsul terus arah dia ataupun direction dan juga boleh disertakan dengan windscreen yang berbulu panggil dead cat. Kita pun tak tahu kenapa orang panggil dead cat tapi itulah namanya untuk melawan bunyi-bunyi angin. Terus dari kotak tak perlu beli add-on. Okey, kalau kamera anda ada port untuk mic lagi bagus, kita tambah external mic. Orang panggil wireless mic sekarang sudah banyak kan. Kalau anda vlog dalam bilik je, internal mic ataupun built-in mic itu pun dah memadai. Faktor kelima, saiz dan juga bateri. Kamera paling power pun tak guna kalau berat sampai anda malas untuk bawa ke mana-mana saja. Defeat the purpose kan. Jadi untuk run and gun ni kita mesti kamera yang ringan iaitu Canon PowerShot V10 ataupun Sony ZV-1F. Untuk POV hands-free yang betul-betul kecil, anda boleh gunakan Insta360 Go Ultra ataupun DJI Osmo Nano. Mitos ramai yang cakap adalah kamera besar nampak lebih pro, tapi untuk daily vlog ni lebih kecil lagi senang, jadi lebih bermotivasi untuk anda shooting setiap hari. Pick saya untuk jenis vlogger untuk bagi mereka yang daily ataupun talking head, Nikon Z30 ataupun Sony ZV-E10-2. Bagi mereka yang suka travel ataupun walking, DJI Osmo Pocket 4. Bagi mereka yang bergerak aktif ataupun aksi dan juga berada di luar ataupun berada di outdoor,
DJI Osmo Action 6 ataupun GoPro Hero 13. Nak warna yang cantik dan serius tapi ringan, Fujifilm X-M5. Dan bajet yang ketat untuk anda mulakan, anda boleh try Canon PowerShot V10 ataupun Insta360 Go Ultra. Kalau anda dah pro nak full frame, Sony ZV-E1 tapi sekitar dalam 10,000 lebih. Jadi pastikan anda betul-betul perlukannya dan tidak membazir. Satu nasihat jujur sebelum membeli, jangan habiskan semua duit pada body camera. Bajetkan sikit untuk external mic dan juga SD card yang lebih laju dan besar. Yang ketiga, anda belilah bateri tambahan. Sebab kadang-kadang kita nak shoot video ni menggunakan banyak bateri. Jadi, 3 benda ni yang sebenarnya menaikkan kualiti vlog anda pada hari pertama. Semua link trusted shop ada di description. Komen kat bawah anda vlog jenis apa dan saya boleh cadangkan insya-Allah yang sesuai untuk anda. Subscribe untuk lebih panduan tech bajet. Jumpa lagi. See ya. Tata. Muah.